Assalamualaikum. Jadi dalam video kali ni saya nak ajar macam mana cara untuk save sekaligus nombor yang masuk dekat dalam WhatsApp Team Sales. Okay, setiap hari kalau anda seorang team sales, WhatsApp akan masuk kan, contoh 20, 30, 50 nombor. Kalau kita save manually satu-satu, mungkin kita tak sempat apa semua. Tapi kita boleh ada satu cara untuk kita save sekaligus nombor tersebut. Dan supaya nombor tu tak kehilangan lah. Kalau anda kata WhatsApp kena ban apa semua, nombor tu kita dah selamat save dulu. Dan database tu terjaga. Jadi step dia adalah kalau dekat website kena buka contact.google.com. Okay, Google Contact lah ni. Okay, ini adalah cara untuk kita simpan nombor tu di dalam email. Jadi kita dah kena standby satu email untuk kita save nombor ni. Dan dekat sini kalau kita tengok kosong lagi contact ni. So dekat sini saya tak pernah save apa-apa nombor, dia akan kosong macam ni lah. Okay, jadi macam mana cara untuk kita upload sekaligus adalah kita tekan dekat bahagian create contact ni, create multiple contact. Okay, dia akan keluar macam ni. Pergi dekat bahagian import contact yang warna biru ni. Okay, lepas tu dia akan keluar select file. Kalau file tu kita dah ada, kita boleh terus pilih lah. Tapi macam case kita sekarang, kita belum ada lagi file tu dan kita kena ikut template, isi macam mana template yang dia tunjukkan ni supaya nombor tu masuk ke dalam kontak tu. Kalau salah detail dia nanti dia tak masuk dalam database kontak tadi tu lah. Jadi kita tengok, kita tekan dekat bahagian template ni, dia akan keluar macam ni. Kemudian dia ada satu link dekat sini, satu dia tunjuk open the sample template. Okey, kita pun tekan sample template ni, kita tekan make a copy. Bila kita tekan make a copy, dia akan automatic bukakan Google Sheet untuk kita. So Google Sheet ni adalah tempat untuk kita isi detail tu lah. Okay, so kalau macam kita tengok dari sini, nama Google Sheet ni, nama file ni masih lagi nama default. Jadi kita tukar dulu nama ni kepada contoh database product ataupun database product. Kita letak, nak senang kita letak kod lah contohnya. Okay, kita letak product I. Okay, lepas tu kat sini nama, kalau kita nak letak nama betul pun boleh kalau rajin. Tapi biasanya saya akan letak je based on nombor macam ni lah. Tapi kena ingat lah turutan tu kan. Okay, kat sini I1, I2. Okay, kemudian kita boleh tarik je. Okay, nombor tu, nombor telefon dia orang ni, contoh I1 ni, nombor telefon dia kena isi pada bahagian ni, phone value. So kena isi dua kotak ni sahaja. Dan untuk bahagian nombor kena isi sekali dengan country code. Contoh Malaysia 60 lah kan. So katakanlah saya letak nombor random lah dekat sini, 60 11 12 12 45 45. Okay, lepas tu 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita letak nama nombor yang random, contoh sajalah kan. So nanti anda boleh isi dekat sini nombor yang masuk dekat dalam WhatsApp setiap hari tu lah. Okay, masuk kat dalam kotak ni, kotak phone. Kat atas ni dah tulis phone 1 value. So isi dekat sini, jangan isi dekat tempat lain. Nanti dia tak dapat nak upload ke dalam, dia tak keluar. Bila kita upload, dia akan kosong bahagian nombor tu. Jadi isi, lepas tu isi dulu, banyak sangat pula kan. Okay, so saya padam dulu. Okay, kita buat 7 dulu. Okay, so 7 nombor ni macam mana kita nak save dia? Okay, pertamanya kita kena tekan bahagian file dan pergi ke bahagian download ni. Okay, dekat atas ni kita tekan file, download. Kita kena download file ni sebagai CSV. Kita pun tekan CSV, dia akan download lah. Okay, database product I. Kita pergi semula dekat bahagian template ni tadi. Okay, kalau kita boleh terus tekan select file ni. Okay, so dia berada dekat bahagian contact ni, create multiple contact, import contact, dan boleh select file lah yang kita save tadi ni, database product I. Kita pun open, save. Bila dah open, dah settle, kita buat label dia I. Contoh ni database yang 21, hari ni 31 hari bulan 12 2026. Okay, so kita pun tekan save. Kita pun tekan import. Bila kita tekan import, dia akan masuk sekaligus dalam email ni. Okay, nampak ni dekat sini ada I1 nombor phone, I2 nombor phone. Dan dekat sini dia dah ada label dekat sini yang kita set tadi. So kita boleh terus nampak dekat sini label yang kita save kontak tadi secara bulk. Okay,
Kemudian settle lah, selesai dah. So dah masuk dekat dalam kita punya email. Dan kalau kita nak supaya WhatsApp tu nampak nombor-nombor ni, kita just kena sync sahaja nombor ni dengan WhatsApp tu. Tapi kalau tak sync pun tak apa, asalkan kontak tu terjaga rapi lah dekat sini. Yang penting kita tak nak hilang database tu yang penting. Okay, jadi kita upload secara digital macam ni dalam Google Contact supaya kontak yang kita dah dapat beribu-ribu database tadi tu tersimpan rapi dan kita boleh guna balik akan datang untuk tujuan follow up ataupun blast WhatsApp. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Apa boleh tanyalah kat komen, ruangan komen kat bawah.